Apa masalah kau? Masalah aku, motorcyclist kat Malaysia, In general, in general. semua mat motor semua kau tak suka? Ya. Apa isu kau? Semak. Kita sembang daripada sebelum COVID. Okay. 20 tahun lepas lah. Okay. Motorcyclist kat Malaysia, lama. Sorry lah, nampak tu kan. Okay. Motorcyclist kat Malaysia lebih beradab compare dengan sekarang. Okay. Kita faham after COVID ramai buat Grab. Masa Okay. COVID ramai buat Grab. And kita tengok sekarang ni motorcyclist kat Malaysia ikut undang-undang diraja. Dia orang buat undang-undang sendiri. Traffic light, Ah. jalan apa? Opposite direction. Kan? Masalah aku, fine kalau dia tak kacau kita orang. Okay lah. Kan? Okay. Tapi masalah aku bila kita pula kena fikir pasal nyawa dia orang. Dia orang tak peduli pasal nyawa dia orang sendiri. Dia orang tak peduli pasal Tapi kau tak boleh pukul rata semua mat Okey motor lah. semua macam tu. mungkin pakcik-pakcik, angka-angka Tak okey juga, lah. tak. Maksud aku generation kita pun ada je yang beradab di atas jalan. Cuma aku setuju majoriti orang yang kat atas jalan yang bawa motor ni macam Macam mana peribahasa orang kata? Apa? Setitik nila rosak rosak susu sebelanga. Okay, let's see lah. Kau bawa kereta, Okay. kau bukan stationary lah, kau berjalan lah. Hmm. Motor langgar kau, right? 70% kau salah. Betul. Right? Betul. Court akan lebih bias lah, kan? Kereta kau damage, kau tak boleh claim insurance dia. Sebab dia punya apa, insured sum kurang daripada dia ni lah. Betul. So kau kena NCD kau lah juga yang sakit. Jadi punca masalah ni, adakah punca datang daripada mat motor tu ataupun punca ni datang daripada undang-undang tu sendiri? So sekarang ni undang-undang ada undang-undang kata X, Okay. right? Tetapi siapa enforcer dia? Abang-abang polis yang bawa motor pun lane splitting. Aku tak rasa lane splitting salah. Dekat Bukanlah tak salah. I mean, kau boleh kau buat. bawa motor kan? Ya, sebab tu aku cuba nak defend. Tapi aku rasa lane splitting ni, cuba kau imagine kalau semua mat motor tak boleh lane split. Kau tak rasa trafik lagi rabak? Correct. Hmm. Okay, tapi tak semestinya sampai kau nak mendangerkan, Membahayakan orang lain. Yeah. Berapa kali kita stuck dekat traffic situation, aku dah bagi signal 10 minit. Aku rasa tu punca dia ethics. Rider Malaysia ni aku boleh admit ethics dia orang kurang sikit. Sebab contoh lah, macam kau cakap lah, dah bagi signal awal lah. Tapi tak nak, dia nak lalu dulu. Dia rasa dia privilege. Lorong diraja. So kalau jalan tu